kedai emas. Kedai emas dia sebagai jaga. Tiba-tiba datang satu budak India, tuan semua, patahkan dia punya cermin pandang belakang motosikal tu. Jadi dia bukan ketuk apa semua, dia tegur tu lah, apa ni, patah saya punya, beritahu ayah suruh gantilah. Pakcik bukan ada duit sangat. Budak tu balik cerita pada ayah dia, entah dia cerita apa dah tuan semua. Ayah dia datang dengan geng lelaki India datang ni dengan besi apa semua nak pukul pakcik tua ni tuan semua. Fikirlah macam mana pakcik tua ni. Kalau kena lunyai pakcik tu. Tapi apa berlaku tuan semua? Apa berlaku? India tu sampai tuan semua. Lebih kurang tak silap 5 kaki atau 6 kaki tak boleh rapat dengan pakcik tu. Lepas India tu beberapa kali cuba nak masuk tak boleh, macam ada satu halangan pada diri pakcik tu. Tak boleh masuk langsung, dah kali dia tinggalkan gitu. Pakcik terus telefon ustaz. Dia ceritakan, alhamdulillah pakcik, Allah Taala lindung. Allah Taala lindung dia, bukan apa, Allah Taala lindung. Hasil pada amalan-amalan dia lakukan. Macam ni kita nak tuan semua. Kita nak macam nilah. Jadi kalau kita duduk dia, tak apalah, biar orang lain belajarlah, tak apalah. Tak apa, tak kena kat kita. Kalau kena kat kita tu semua macam mana?